hari ketiga percutian. Sekarang kita ada dekat Cameron Highland. Baru sampai di Kia Farm. So nak tunggu bagi, kita nak naik atas. Sekarang parking semua dah centralize lah. Semua parking kat bawah, dan ada free ride. Guna bagi untuk naik ke atas. Jadi ada banyak tempat kat Cameron Highland. Kita tunggu bagi dulu. Kita naik bagi ke Kia Farm. Okey, terima kasih. Dah sampai. Kita dah sampai dekat Kia Farm. Wait. Lagi mana? Nak wait mana? Ada maskot. Dia tak berak. Adik kan duduk. Makannya macam ni. Kita tengah bagi alpaka makan. Aku risau dia ludah aja ni. Kakak. Bagi kakak. Nak bagi dia makan tak? Adik bagi, Dek. Ada macam-macam dekat Kia Farm ni. Try kalau datang bukan tu je, soft serve ice cream pun ada. And untuk soft serve ni berkena nak flavor durian, bukan setakat drink ada mata-mata, tapi rasa dia pun memang tau. Bola mungkin kan kita yang suka buat-buat crispy tapi dalam. Sekarang ni kita orang tengah mencari tempat nak makan. Tak tahu nak makan apa. Adik nak makan apa, Dik? Tak tahu. Adik pun tak tahu nak makan apa. Kita pergi tengok dululah apa yang ada.
Wow. Weh. Apa dia? Susah jalan dengan budak ni. Dia tak nak jalan sendiri. Kita nak dokong dia. Muah. Sayang. Jap. Nak bawa budak-budak masuk Sheep Sanctuary sekejap. Kita nak masuk ke Sheep Sanctuary. Thank you. Kena turun bawah. Hai. Hai sheep. Budak takut. Jom kita tengok yang dekat bawah tu. Banyak lagi tu. Jom. Jom turun bawah, jom. Bagi dia. Bagi. Nah. Bau tu apa dia tu? Iya, geram lah, gebu. Nah kakak. Gebu gila kambing ni. Geram dengan bulu dia. Boleh buat jaket. Wah. Dia suka kakak. Kakak peganglah. Tu ada alpaka lah. Budak-budak memang suka lah, tapi takut. Jangan makan rantai ni. Makan rantai buat apa? Risau ada ludah je. Alpaka. Elak di ludah je. Panjang lehernya. Nanti sabar. Sekarang ni kita ke Abang Strawberry untuk lunch. Jam weh, hari
hari biasa pun jam. Aku datang hari ni hari Selasa, hari bekerja pun jam juga. Serabut kamera ni. Makanan dah sampai. Kita order mi kari, pasta untuk budak-budak, nasi lemak. Buka. Nasi lemak, sambal strawberry dan juga daging apa? Dendeng. Aku order strawberry juice ni fresh. Sedap weh, serius sedap. Memang segar. Korang boleh kena try ni. Aku memang peminat mi kari, so kita try dulu lah rasa dia sedap ke tidak. Ada macam-macam kat sini. Ada kek, ada scone, ada pastry. Not bad. Okay, dah kita makan tengah hari. Sekarang ni kita nak pergi check in dekat apartment. Kita masuk, kita loading barang apa semua dulu, rehat sekejap. Tahan sikit kita keluar. Okay? Cakap apa? Dah tak ada internet dah. Aku menyewa di Parkland Suite untuk 2 malam. So ni toilet dia. Basic lah. Amenity basic. Tapi bangunan dia orang dah renovate balik sebenarnya ni. Tapi okey lah, cukup lah. Cukup luas untuk kami berempat. Disebabkan cuaca hujan lebat, so kita orang decide untuk pergi ke Decentrum Cameron. Lagipun dekat je, tak sampai 1 kilo daripada tempat penginapan. So jom kita masuk ke Decentrum Cameron. Misi kita sekarang ni nak cari steamboat untuk makan malam. Tapi kita tengok dulu, sebab aku nampak macam banyak kedai steamboat kat sini. Kita tengok dulu apa yang ada. Meriah juga. Ramai orang kat sini. Jom dek. Dekat depan tu ada game. Cepat jom. Jalan. Budak ni tak nak jalan kaki. It's okay. Okay, thank you. Tak nak jalan kaki. Ingat dia ringan tak? Dah 3 tahun dah ni nak kena dokong pula dia. Ha? Ha. Adik. Ha. Please sit tight and hold for it together.
yourself ready. We are departing soon. No way, Archie. Don't tell me that you drink again. No. I'm just stuffed and kind of sleepy. Adik. Kita baru lepas makan steamboat. Meriah juga dekat di sentrum ni malam. Tak ada apa sangat lah dekat sini, tapi untuk cuci-cuci motor jalan-jalan okey je. Bawa budak-budak meriah macam tu lah. Baby on the bus. Budak tak tidur dia.